Okay guys, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Jangan lupa klik like, komen dan save video ni guys. Jangan lupa subscribe juga Okay, jom kita tengok tempat pembiakan ikan gapi kita. Ni kita baru lepas letak kutu air lah. Bagi ikan gapi kita makan guys. Korang tengok Ni perkembangan terkini lah. Anak ikan gapi kita pun makin besar dan makin sihat. Okay, korang tengok. Kita zoom sikit. Kalau korang tak faham apa-apa boleh komen dekat bawah Okey, kalau nak beli aquarium, korang beli dekat kita punya TikTok, Shopee ataupun Lazada. Nampak ikan gapi tengah makan kutu air dia guys. Kutu air ni sesuai untuk ikan apa? Ikan laga, ikan gapi, ikan moli. Dia tak kisah nak ikan ataupun yang dah besar sikit pun boleh makan, tak ada masalah. Okey, korang tengok kita punya setup letak apa? Letak pokok hidup, pakai filter juga guys. Nampak tu? Yang halus-halus tu kutu air. Nampak anak ikan gapi tu dia tengah kejar makanan. Okay, lepas tu korang tengok bahagian atas dia. Air dia memang clear guys korang tengok. Memang cantik. Sebab apa kita letak pokok hidup? Supaya pokok hidup boleh sedut makan amonia yang ada dalam aquarium. Itu pasal air ikan kita nampak jernih, nampak natural dia lah. Okay. Okay, korang tengok lagi. Nampak yang ni umur dia lebih kurang 4-5 hari lah 4 hari, lebih kurang 4 hari. Dia masih kecil lagi guys. Okey, dia berenang pun tak stabil lagi. Kita tengok dari atas jugalah. Nampak banyak lagi guys. Dia memang sekarang tengah membiak lah. Okey, so kita kena kawal filter. Okey, kena letak pokok hidup. Bawah ni pun ada lagi tempat ibu dia. Okey. Korang tengok, kita zoom sikit. Nampak memang gemuk guys. Ni cukup hari memang beranak betul ni. Okey, tapi kita jaga, memang jaga betul guys. Kita letak pokok hidup. Bagi makanan hidup. Okey, pasang filter juga. Okey, sebab kita nak kawal dia punya kualiti air dia lah. Okey. Yang belah sini lagi banyak guys. Yang halus-halus tu kutu air tau. Kalau korang tak faham, komen je dekat bawah. Okey, nanti kita reply lah. Tapi kalau lambat tu sorry guys.